Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Nokta Legend 1. Cara nak pakai dia. So yang ini saya tunjukkan dekat kawasan yang boleh pakai dekat mana-mana je lah. Yang ini adalah paling basic, asas yang customer perlu tahu. Okay, yang ini button on dia. Okay, button on dia. Jauh sikit sebab dia kacau kan tu. Okey, lepas button on dia, kita katakanlah saya nak main dekat pantai. Katalah ni kawasan pantai. Saya pergi dekat sini, saya tolak yang ni. Okey, ni untuk gambar pantai. Okay, gambar pantai. Kemudian pantai tu kita nak main pantai basah ke pantai kering. Okey, yang ni set kepada pantai basah W. Kalau nak ubah, tekan yang ni. Ni untuk pantai dia ada D untuk dry, untuk kering, dan dia ada W untuk basah. Katalah saya nak pantai basah yang memang dalam air. So saya ambil W. Okey, yang ni sensitivity dia 30, saya rendahkan sikit. Dia set sebagai 20. Okey, first yang saya kena buat adalah saya buat noise cancel. Okey, cara nak buat noise cancel ni, setting ni, tekan sini. Tekan gambar ni, tekan sekali. Okey, tekan ni sekali, nampak dia ada blinking ni kan? Okey, dah ada blinking ni. Okey, coil ni angkat ke atas. Ni tanah. Angkat ke atas. Tekan sekali yang ni, tekan right ni. Okey. Tunggu dalam beberapa second dia buat noise cancel. Okey, yang ni noise cancel ni auto andai kata ada gangguan apa-apa, buat je lah sekali, buat je lagi. Sebab dia akan auto channel tukar. Okey, pertama buat noise cancel, kedua kita buat ni dah buat noise cancel. Yang kemudian kita buat ground balance. Okey, ground balance cara nak buat dia ni, button ni. Okey, ni ground balance ni. Tekan sekali. Tekan sekali. Okey, nampak tak dia ada gambar coil ni. Kalau kita nak main auto, kita right dia sekali. Kita tekan ni sekali, right ni. Tekan sekali. Nampak dia ada gambar yang ni. So gambar yang ini adalah dia running sebagai auto. Kemudian kita keluar. Okey, bila gambar auto dia akan sentiasa ada ni. So dah boleh terus swing lah. Terus boleh swing main. Atau ground balance cara lain kita buat, kita setting sendiri. So kalau pantai kita dah tahu, biasa pantai bawah 10 kita set je sebagai kosong. Sebagai kosong dan kita keluar. Keluar kita tekan sekali. So dia dah set sebagai kosong. Okey, nampak yang ni dia dah tak ada. Maksudnya kita tak set auto, kita set manual. Okey. Cara yang ketiga ground balance ni, tekan jangan lepas. Tekan. Kemudian ni pump pada tanah. Okey, ni cara yang ketiga. Tekan button yang tengah ni Button tengah ni pump pada tanah. Tu cara yang ketiga. Okey, seban keluar. Tu cara ground balance. Yang macam ni dia ada bunyi yang lain-lain kita nak set speed recovery, nak set bunyi. Okey, yang ini nak set tone kat sini, boleh ubah kat sini lah. 2 tone, 4 tone, 6 tone. Kemudian yang bunyi hingan ni kita boleh kurangkan lah. Ni kita panggil sebagai threshold lah. Yang ni kita boleh senyapkan. Kalau tak ada tak nak bunyi bising tu, kita off je lah. So dia tak bunyi lah. Right, tu saja secara basic asasnya. Maksudnya on, buat noise cancel, buat ground balance. Kalau nak main dekat kawasan bukit ke apa, sama je konsep je. Okey, ambil yang ni. Contoh, sekejap saya buang dulu bunyi noise ni. Bunyi threshold ni saya off dulu. Saya kecilkan dulu. Okey. Saya kecilkan dulu. Okey, katalah saya tak ambil. Okey. Katalah saya nak main dekat kawasan hutan. Okey, saya ambil yang nombor 2 ni. Okey, nombor 1 atau nombor 2 ni boleh kawasan hutan. Okey, sama kat step dia. Saya buat noise cancel. Saya tekan yang sini. Okey, ni noise cancel, saya tekan right. Coil letak ke atas. Tunggu sekejap beberapa second. Okey, dia akan clearkan noise cancel. Okey. Kemudian keluar sini lah. Nak buat ground balance macam tadi lah. Ground balance sama ada saya tekan sekali. Kalau nak tekan auto, saya tekan right dia. So dia ada gambar ni, dia dah auto. So saya keluar. Yang ni auto. Kemudian untuk legend dia ada multi frekuensi 1, 2, 3. Dia banyak option Kalau nak tukar sini. Pakai 4 kHz, 10, 15, 20, 40. Pakai M2.
Okey, yang kalau nak naikkan sensitivity, dia maksimum 30. So tak payah tinggi sangat, kita set dulu permulaan, set je 20. Okey, kalau saya nak ambil semua, saya pastikan yang pagar ni semua aktif lah. Kalau saya tak nak besi-besi yang halus tu, saya boleh off besi tu, saya tekan yang ni, button ni. Okey, saya buang nombor 10 ke bawah ni. So ini untuk besi-besi yang kecil lah, jarum, dawai-dawai, duit 10 sen, duit 5 sen yang berunsur besi. So mesin tak akan detect. Alright, so kalau kita on semua ni, pagar semua, dia akan take all semua. Alright, itu saja basic untuk Nocta Legend. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya saya, Hairul, 012 630 7782. Assalamualaikum.